Satu lagi inisiatif Kementerian Pendidikan Malaysia menggalakkan mahasiswa dalam bersukan. Pada 6 Mei lalu, taklimat dan undian rasmi Piala Kementerian Pendidikan Malaysia Liga Bola Sepak IPT 2014 telah diadakan di Wisma FAM Petaling Jaya. Pertama kali diperkenalkan selepas Liga Bola Sepak IPT masuk musim kelima pada tahun 2014. Bagi pihak Rustia berharap dengan memperkenalkan piala baru ini akan merancakkan lagi ataupun memeriahkan lagi Liga IPT yang telah pun masuk musim yang kelima, dan sebagaimana yang tuan-tuan semesti maklumlah, Liga IPT ini melibatkan hampir 80 pasukan. Kejohanan kali ini menyaksikan saingan 16 pasukan di kalangan Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA dan Institusi Pengajian Tinggi Swasta IPTS. Sebagai makluman, kebanyakan pasukan yang bertanding terdiri pasukan-pasukan yang bertanding pada cabaran Liga IPT musim lalu. Dan kita berharap liga-liga yang kita anjurkan ini dapat membantu pihak FAM yang selama ini merupakan rakan kongsi kita yang sangat baiklah, kerana liga ini mendapat sokongan penuh ataupun sanction daripada Persatuan Bola Sepak Malaysia. Malah, format peraturan kejohanan adalah seperti format Piala FA dalam Liga Malaysia, iaitu format kalah mati. Mustazah juga berharap segala peraturan pertandingan dapat dipatuhi oleh setiap pasukan. 4 gelanggang utama yang akan digunakan untuk kejohanan nanti iaitu Stadium Universiti Multimedia Malaysia, Stadium Universiti Kebangsaan Malaysia, Stadium Universiti Tenaga Nasional dan Kompleks Sukan Universiti Putra Malaysia. Okay, jadi persiapan musim pada waktu ini adalah kita telah pun mula menutup semua padang yang ada di USIM untuk tujuan penyelenggaraan. Okay, kita tutup untuk semua penggunaan lah. Okay, baik dari segi penggunaan untuk latihan dan juga penggunaan daripada pihak luar, khusus untuk penganjuran kejohanan ini. Kami yakin bahawa dengan kerjasama antara pihak penganjur dengan Universiti Tenaga Nasional amat baik, dan kami akan memastikan kami sebagai pihak penganjur untuk Piala FA ini akan dapat diterjemahkan dalam bentuk yang terbaik. Dahulunya bergelar mahasiswa di Institusi Pengajian Tinggi IPT, kini masing-masing memikul tanggungjawab membawa nama skuad kebangsaan ke persada antarabangsa. Robin Tayaparan Katiri Pillai, Amir Ridwan Tash Tajuddin adalah merupakan sebahagian daripada pemain kelahiran Liga IPT yang kini merupakan antara tonggak utama pasukan kebangsaan. Saya bermula dengan pasukan UiTM pun asalnya main untuk sukan kolej je. Okey, main untuk sukan kolej, lepas tu coach UiTM masa tu, coach Harid Hashim, dia macam tertengok lah game, ada satu petang game tu dia tertengok lah saya main tu, dia ada macam cakap, Tash, nanti esok you join pasukan UiTM kan. So daripada situ bermula, masa tu tahun dalam 2006. Bagi kedua-dua pemain tersebut, mereka menyedari bahawa kejayaan yang dikecapi pada hari ini adalah berkat sokongan dan dorongan kedua ibu bapa, ahli keluarga serta rakan-rakan. Malah, pendekatan sikap rendah diri dan bersabar telah memotivasikan mereka untuk menjadi seorang pemain profesional kini. Untuk saya ada satu fikiran dalam saya yang apa yang saya ada tak cukup. Saya selalu nak buat something yang lebih. So dari kecil sangatlah. Hari tu saya tengok buku-buku saya masa sekolah form 1 form 2 saya tengok, saya tulis saya nak jadi pemain bola sepak terkenal. Saya dari kecil saya tahu saya nak wakil Malaysia. Sungguh pun kini bergelar pemain kebangsaan, kedua-dua pemain ini tidak melupakan cabaran dalam Liga IPT ini yang dianggap sebagai tapak mendewasa dan membangunkan karier masing-masing. Menurut kedua-dua pemain kebangsaan itu lagi, terbukti sokongan dan pelbagai aktiviti-aktiviti sukan yang digerakkan di peringkat universiti oleh Kementerian Pendidikan Malaysia ke atas mahasiswa dan mahasiswi banyak memberi faedah ke arah pembinaan karakter dan jati diri seseorang. Bagi saya, peranan KPM, pendapat saya lah, harus teruskan lah momentum ni. Cuma mungkin setiap tahun perlu ada penambahbaikan. KPM banyak organize tournament semua kan. So memberi pentas yang baik lah untuk atlet-atlet universiti. Bagi Robin dan Taj, tiada kejayaan tanpa usaha dan kesabaran.
Yang pasti, pelbagai pertandingan mencabar menanti skuad kebangsaan sambil menyedari saingan bagi merebut tempat utama juga akan lebih getir. Namun, kedua-dua pemain kelahiran Liga IPT ini bersedia menghadapi segala rintangan. Untuk pemain-pemain, teruskan semangat kamu dan apa yang kamu impikan, cuba sehingga dicapai. Apa yang penting, jangan give up lah. Sebab kadang-kadang kita try tapi macam tak sampai. Kita nak main untuk wakil Malaysia ke apa tapi tak sampai. Kita dah try banyak kali tapi jangan give up. Minggu ini, segmen profil singgah di Shah Alam untuk mengenali lebih dekat pemain tengah berpengalaman Universiti Teknologi Mara Shah Alam, Khairal Afiq Jamal Abdul Haziq. Anak ketiga dari pasangan Jamal Abdul Haziq dan Halimatul Saadiah ini mula menjinakkan diri dalam sukan bola sepak sejak berusia 6 tahun. Menyarung jersey UiTM hampir 10 tahun, kini Khairal berada di tahun akhir pengajian Sarjana Sains Sukan. Minat dengan sukan bola sepak ni start pada kecil lagi lah, dalam umur 5 ke 6 tahun macam tu. Sebab selalu ikut ayah pergi main bola kan. So ayah main bola, kita ada kat tepi, so kita just join lah sepak bola kat tepi padang macam tu. Lepas tu memang daripada situ start bersekolah rendah, dah start main bola pun, dah wakil sekolah. Sampai sekarang main bola lagi. Mendirikan rumah tangga pada 2012 bersama pasangannya Mariam Muhammad Rajali. Dorongan insan bernama isteri banyak mewarnai kerjaya Khairal. Khairal juga bertuah ahli keluarganya turut meminati bola sepak, lantas menyokong penuh perjalanan karier Khairal. Kenangan paling manis karier bola sepak setakat ni, saya mewakili Malaysia di World University di Bangkok tahun 2007. Yang tu antara kenangan yang tak dapat saya lupakan sebab first time wakil Malaysia tu. Khairal yang dikenali sebagai pemain kidal memiliki kepakaran mengambil sepakan percuma. Musim ini, sudah 2 kali ledakan sepakan percuma Khairal berjaya menewaskan penjaga gol lawan. Dan sifat tegas dan berdisiplin Khairal menyaksikan dia dipertanggungjawabkan memakai lilitan di lengan selaku ketua pasukan. Khairal Afiq ni sebenarnya dia boleh pergi jauh sebab apa, dia ada potensi dalam diri dia tu, macam disiplin dia punya basic dia bermain bola, tactical dia, saya rasa dia memang seorang player yang memang boleh pergi jauh kalau dia maintainkan dengan apa yang dia ada sekarang. Rakan pasukannya juga mengakui ketegasan Khairal sebagai general di padang menyuntik kesungguhan mereka menampilkan aksi terbaik. Kalau kat luar padang, Khairal ni atau Afiq ni dia seorang yang happy go lucky lah. Dia jenis yang kata tu macam dia sebagai abang pun boleh jadi lah. Dia banyak bagi nasihat kat saya, kawan-kawan semua yang sebagai student ni lah. Okay, sifat dia kalau luar padang dengan dalam padang ni sangat berbeza lah. Bila luar padang ni dia memang boleh bergurau, macam-macam lah, boleh je bergurau macam mana. Tapi bila dalam padang ni dia memang betul-betul serius. Dia memang kalau boleh nak tim tu memang betul-betul fokus untuk untuk game yang kita lalui kan. Kepada Khairal Afiq, selamat maju jaya. Semoga terus menikmati detik gemilang bersama UiTM. UKM membuka tirai pusingan kedua saingan Liga IPT dengan kemenangan besar ke atas UM 7 gol berbalas 1. Seawal babak pertama perlawanan, skuad kendalian Sulaiman Hussein telah dilihat mendominasi perlawanan melalui asakan-asakan padu ke kubu lawan UM. Dan hasilnya, pesta gol UKM bermula pada minit ke-29 apabila Faiz Muhammad Bandung berjaya menewaskan pertahanan UM untuk gol pertama. Tersentak dengan jaringan itu, UM bangkit mengasak. Hasilnya, Hao Eng Hua menceriakan kem UM dengan jaringan penyamaan pada minit ke-37 hasil rembatan kencang luar kotak penalti. Selang 2 minit kemudian, UKM kembali di hadapan apabila Gusti Ishak Fitri Shah berjaya meledak gol kedua UKM. Faiz Muhammad Bandung sekali lagi menjaringkan gol kedua peribadi hasil dari hantaran Helmi Hariri pada minit ke-41 menewaskan penjaga gol UM Muhammad Adam.
minit-minit akhir separuh masa pertama, Muhammad Fitri Zaim menjaringkan gol UKM dan meletakkan kedudukan 4-1 pada separuh masa pertama. Bersambung babak kedua, UKM memperkemaskan lagi serangan. Pada minit ke-62, Muhammad Fitri Zaim sekali lagi meledakkan gol kelima UKM. Minit ke-82, Muhammad Fitri Zaim melengkapkan hat-trick peribadi apabila mudah menewaskan penjaga gol UM. Ketika permainan menuju ke minit akhir, sekali lagi Muhammad Azri menambah derita UM dengan jaringan gol ke-7 UKM. Dengan kekalahan ini, UM terperosok ke bawah carta liga. Tamat perlawanan, UKM 7, UM 1. Untuk perlawanan yang seterusnya menentang UiTM Perlis di away lah kita. So kita akan prepare lah untuk perlawanan tu sebab kita kalah dengan UiTM Perlis kat sini. So kita akan buat yang terbaik lah untuk dapat mata di Perlis. Game hari ni first kali saya ucapkan tahniah kepada pasukan UKM kerana menang besar hari ni dan nampak daripada awal hingga akhir perlawanan UKM control game. Berikut keputusan dan kedudukan terkini dan jadual perlawanan akan datang.